Assalamualaikum. Hari ini buka puasa Hari Khamis. Hari Khamis buka puasa di Masjid Bukit Indah. Kehadiran okey, masih dalam 30 orang. Setakat ni lelaki 20, perempuan 20, 40 orang. Setakat ni 40 orang. Orang buka puasa sunat hari Khamis. Hari Khamis. Hari Khamis. Hari ni 10. Sabar-sabar lah. Makan sambal dia pedas. Siapa 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 makan sambal dia pedas. Tu peribahasa tu, siapa makan cili dia terasa pedas. Sesiapa yang merasa tersinggung atau terasa, dialah yang sebenarnya terkena atau berkaitan dengan perkara yang tersebut. Biasanya digunakan bila seseorang menegur secara umum, tapi ada individu yang rasa terkena. Perkataan yang sebut biasanya digunakan. Saya tak tuduh sesiapa, saya cuma cakap secara umum. Tapi kalau terasa siapa makan cili, dia terasa pedas. Ya, itu dia. Ada buah kan? Ada. Ni Haji itu punya. Haji itu punya. Oh, ni ada ni. Dia tak ni ada. Iya. Bagi orang tu. Saya bawa. Kenapa belakang? Ya, ada ni. Timbikai baru sampai. Timbikai. Ya, petang redup, mendung, macam nak hujan. Ni besok pasang kemah ni ada. Berapa kemah ada? Ada 4. 4 kemah. 5 kemah. Besok buka puasa. Puasa. Puasa ni. Puasa. Apa ada tempat duduk Duduk sini.
Nen. Tahu si apa tu? Si siak tu bawa. Zaini. Hmm. Kembali ramai. Nampak ramai. Peribahasa pun ada. Buku-buku bahasa ni. Kalau buka puasa Ramadan ni adalah kan ahli-ahli muncul masa buka puasa ya. Tapi lepas puasa tak nampak batang hidung lah, tak ada. Puasa tahu datang dari mana Ramadan kan. Sekarang tak nampak. Bukan, aku ni. Itu Zaini, nanti dia ambil. Dia letak tumpang sementara. Dia tumpang sementara, nanti dia Zaini. Siap.